Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Babu jawazi la'ni syaitan 538. An Abdullah qala, hadis 538 di bawah bab tahrimul kalam fi shalah. An Abdullah qala kunna nusallimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi shalah fayaruddu alaina. Kita dahulu selalu memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang baginda dalam solat. Lalu baginda menjawab kepada kami, falamma raja'na min indi Najashi, bila mana kita pulang, mana daripada berhijrah di bumi Habsyah di zaman Najashi itu, maka Nabi SAW, kami memberi salam, salamna alaihi falam yarudda alaina, kami memberi salam kepada baginda tetapi baginda tidak menjawab kepada kami. Faqulna ya Rasulullah kunna nusallimu alaika fi shalah fataruddu alaina, jadi seolah-olah amalan falimadza la, kamu menjawab kepada kami tapi sekarang tidak. Maka Nabi SAW kata, inna fi salati syughla, sesungguhnya dalam solat itu ada kesibukan. Jadi solat itu tasbih, takbir, tahmid, baca Quran, dan tidak untuk percakapan manusia. Jadi kalau hadis terdahulu tu, fa innama huwa tasbih wa zikri wa tilawatul Quran. Inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama hiya tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Ada juga ayat Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Sebab ada ni adik ahad, bagi mazhab Hanafi adik ahad tidak dapat mensabitkan rukun, dia hanya mensabitkan perkara wajib. Jadi ada ni tak ada kaitan dengan masalah rukuniyah Fatihah tu. Jadi Nabi kata inna fis salati syughla, sesungguhnya dalam solat itu ada kesibukan. Yang ini sibuk dengan tasbih, takbir, tahmid dan qiraatul Quran. Daripada hadis inilah juga Syekh Ibnu Utsaimin kata, laisa fis salati faragh, tidak ada kekosongan dalam sembahyang. Maknanya seorang itu dia tak duduk dia dalam sembahyang. Senyap. Umpamanya pada rakaat ketiga, rakaat keempat. Rakaat ketiga, rakaat keempat, setelah dia baca Fatihah, selesai. Imam tak habis lagi. Jadi dia duduk dia. Itu tidak sewajarnya. Sebab apa? Sebab dalam hadis ni Nabi kata, sesungguhnya dalam solat itu ada kesibukan. Maksudnya kena sibuk dengan zikir lah. Zikir kau baca Quran kau. Dan tidak menjadi masalah kalau seseorang itu pada rakaat ketiga, rakaat keempat dia baca surah. Boleh baca lagi. Bukan salah. Jadi waktu imam diam itu, dia sepatutnya sibuk dengan perkara-perkara ni lah. Zikir dan baca Quran. Jadi la syughla, benar-benar ada kesibukan. Jadi Nabi sebut dalam hadis ni dalam uslub takkid, tambahan pula Nabi mendahulukan solat itu. Asalnya inna syughla fis salah, tapi Nabi kata inna fis salati syughla. Mana tidak boleh membiarkan ada kekosongan dalam solat. Jadi kata Imam Nawawi, maknanya di sini anna wazifatal musalli al-istighal bi salati. Tugas orang yang sembahyang itu hendaklah dia sibuk dengan solatnya. Jadi bukan urusan dia nak jawab salah orang, nak jawab bersing orang. Jadi kena sibuk dengan sembahyang dia, wa tadabbar bima yaqulu. Dia kena tadabbur apa yang dia ucap, fala yanbaghi ay ya'rija ala ghairiha min raddis salam wa nahwi, dan tidak sepatutnya dia pergi menjawab salam dan sebagainya. Kemudian dalam riwayat Zaid bin Arqam, katanya kami pernah ataupun kami dahulu bercakap dalam solat. Yukallimu rajulu sahibahu wa huwa ila jambihi fi salah. Dia boleh kecek orang tepi dia. Sehinggalah turun ayat wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah ikhlas kerana Allah Taala dalam keadaan tunduk, khashiin, muti'in, khashiin. Berdiri dengan ikhlas, berdiri tegak dengan patuh, khusyuk dalam solat itu. Faumirna bisukut, dan kita diperintahkan supaya diam, dan kita dilarang daripada berkata-kata. Jadi daripada ayat ni jugalah
mazhab Hanafi dia tarik lah. Tidak ada raful yadain selepas daripada takbiratul ihram. Sebab dia kira ini termasuk di bawah kehendak waqumu lillahi qanitin, perkara terakhir. Ia termasuk dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yang ni semaya dengan khusyuk. Jadi kalau akak-akak tangan tu, dia kira lari daripada khusyuk. Kerana itu dimasuh berperingkat. Sebab semua menerima bahawa untuk sujud, dia bangun daripada dua sujud itu dulu ada, kemudian masuh. Jadi dia kata ni pun termasuk dalam perkara yang masuh juga. Kemudian habis suku diam. Mana khusyuk, maknanya hati dalam keadaan memikirkan lafaz-lafaz dalam solat. Jadi bila sibuk mikir benda-benda tu, maka tak ada lah nak bercakap secara automatik. Kemudian riwayat daripada Jabir bin Abdullah katanya, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani li hajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar saya untuk satu keperluan. Summa adraktuhu wa huwa yasir. Kemudian aku sempat kejar Nabi, yang mana Nabi sedang berjalan lagi. Kata Qutaibah, yakni yusalli. Jadi ada perbezaan daripada dua guru Imam Muslim lah. Dalam lafaz Muhammad bin Rum, yasiru. Dalam lafaz Qutaibah dengan lafaz wa huwa yusalli. Fasallamtu alaihi. Aku memberi salam kepada Nabi, Nabi isyarat. Nabi isyarat. Mana di sini Nabi memberi isyarat sebagai menjawab salam dalam solat, dan itu tidak membatalkan solat. Tapi Tahawi kata isyarat yang terdapat dalam hadis ini bukanlah dengan maksud menjawab salam, tapi hak zahirnya larang. Isyarat tu isyarat jangan, bukan isyarat jawab. Isyarat jangan beri salam. Itu kata Imam Tahawi. Imam Nawawi kata itu jawab salam dengan isyarat. Jawab dengan syarat tak batal semaya. Tapi Imam Tahawi kata larang. Jadi hak mana lebih kuat? Sebab kalau kita kira al-isyaratu taqumu maqamal kalam. Isyarat itu boleh menggantikan ucapan. Jadi ucapan membatalkan semaya, mana isyarat jawab salam pun batal semaya. Kalau kita pakai kaedah al-isyaratu taqumu maqamal kalam. Isyarat itu boleh menggantikan percakapan. Jadi kalau memberi isyarat dengan maksud menjawab salam, itu membatalkan semaya. Maka dengan sebab itulah dilarang. Jadi sebab itulah isyarat itu mengikut Imam Tahawi, kanat nahyan lahu anit takallum ma'ahu sallallahu alaihi wasallam wa ilama bi annahu fi shalah, dan memberitahu bahawa dia dalam semaya. Cuma dalam mazhab Hanafi ni dia kata tidak membatalkan solat kalau dia isyarat tu, cuma makruh. Mana kalau dia jawab dengan isyarat. Jawab dengan isyarat. Dia pakai zahir tu baca seolah-olah jawab lah. Dia jawab ada. Tapi tetap dalam mazhab Hanafi, jawab dengan isyarat tak batal, cuma makruh. Kemudian falamma faragha da'ani. Bila mana Nabi selesai, Nabi panggil aku, Nabi pun kata, innaka sallamta anifan wa ana usalli. Engkau memberi salam tu, aku sudah semaya. Kalau kita ambil kira tak di dua riwayat Muhammad bin Rum campur dengan riwayat Ibnu Qutaibah bin Sa'id itu, wa huwa yasiru wa huwa yusalli wa huwa yasiru. Mana Nabi naik atas unta dalam keadaan semaya. Jadi Jabir tahu mana Nabi tengah semaya. Sebab ada atas unta. Wa huwa muwajjihun hina idzin qibal al-masyriq. Nabi menghadap ke arah timur. Pada keadaan Nabi itu, Nabi tengah semaya. Jadi hak semaya ni semaya atas kenderaan. Sebab dalam riwayat tersebut ni, riwayat ke bawah ni, wa huwa muntaliqun ila Banil Mustaliq fa ataituhu wa huwa yusalli ala ba'irihi fa kallamtuhu fa qala li bi yadihi hakadha wa umma Zuhair bi yadihi wa kallamtuhu qabl fa qala li hakadha fa umma Zuhair aidan yadi nahwal ard wa ana asmahu yaqra yumi'u bi ra'sihi falamma faragha qala ma fa'alta fil ladhi arsaltuka lahu fa innahu lam yamna'ni an ukallimaka illa anni kuntu usalli. Nabi hantar saya, kata Jabir, pergi ke Mustaliq, Bani Mustaliq. Lepas aku pergi menemui Nabi, Nabi tengah semaya di atas untanya. Aku berbicara dengan Nabi. Nabi memberi isyarat bahawa dia sudah semaya, dia tengah semaya. Lepas tu aku dengar dia membaca ayat Quran. Kemudian Nabi memberi isyarat dengan kepalanya, yakni isyarat rukuk, sujud dan seterusnya. Jadi Nabi kata, gapo hak kamu buat urusan aku hantar kamu tu?
Kamu buat dah beres kau tidak. Jadi Nabi kata, tidak menegah aku daripada bercakap dengan engkau ni, melainkan kerana aku setengah semaya. Jadi di sini dalil harus semaya sunat ketika safar atas kenderaan, ikut di mana arah kenderaan itu pergi. Mana solat atas kenderaan, solat sunat. Solat sunat. Tapi solat fardu ni dia kena, kalau kereta bah kena bawah lah. Kereta api tu lain. Kereta api tu boleh lagi lah semaya sebab dia payah nak berhenti. Kapal terbang tu tentu lagi lah. Cuma semaya fardu ni dia tetap kena jaga arah kiblat. Kalau semaya sunat ni pada mula-mula tu. Cuma main sunat ni kalau mengikut dalam kitab dia kata fa fihi dalilun li jawazin nafilah fis safar haitsu tawajjah bi rahilatuhu. Boleh semaya sunat ketika musafir ikut arah di mana kenderaan itu bawa kita pergi. Cuma masalah main sunat bila bawa kereta kalau kita tidak musafir. Kalau kita musafir tu boleh. Tapi dia tak macam unta ni kalau kita takik balik dah. Setara mana kita boleh semaya sunat atas kenderaan yang mana kita driver atas kereta, mana dengan ada kelajuan dengan kadar-kadar tertentu ni. Sesuai ke tidak? Kita terada. Tak jadi, tak payah. Isyaratnya kepala ni. Fa yumi'u bi ra'sihi. Macam orang sakit. Jadi isyarat. Dia utak ni dia lain. Dia tidak duduk atas highway. Dia takik manak tu kena itu sikit lah. Dia memang ada dalam macam ni, memang ada main sunat. Tapi kena mengambil kira kenderaan unta dengan kenderaan kita. Kalau kita auto cruise tu tak apalah. Autopilot. Autopilot. Lebih-lebih lagi lah. Tak ada masalah lah. Sebab dia tidak melibatkan mengawal kenderaan. Jadi safety first. Itu utama dulu. Kita nak dapat afdal kelebihan semaya sunat tu tiba-tiba membahayakan diri dan orang lain. Tak boleh lah. Termasuk pekoh lah. Hari pertama tu kita ngerak kiblat juga kan? Tak juga. Sebab dia panggil yughtafaru fil nafli ma la yughtafaru fil fardi. Dimaafkan pada perkara pada hak sunat ni benda yang tidak dimaafkan pada fardu. Jadi fardu tu wajib menghadap kiblat tapi sunat ni tak apa. Tapi yang ni musafir lah. Kalau kita hadar ni, maya apa nak pergi maya atas kereta, nak maya atas unta je. Atas dia, atas kondisi dia. Kalau dia serah selamat kan. Tapi kalau kita kan baik baca Quran lah. Zikir kau gapo kau. Jadi Tuhan buat pelbagai jenis ibadat. Tanawu, ibadat ni macam-macam jenis kita pilih lah. Sesuai dengan keadaan kita. Kemudian dalam riwayat satu lagi ni lebih kurang lagu tu juga. Wa wajhu ala ghairil qiblah. Nabi wajah Nabi itu menghadap ke arah bukan kiblat. Maknanya ke arah Bani Mustalik itu tidak ke arah kiblat lah. Bani Mustalik ni ahli mana? Ahli Nur lah, ahli mana kiblat ni arah selatan. Nabi kata ke apa ni? Walakin syarriku au gharribu. Janganlah kamu la tastakbilu. Janganlah kamu buat itu menghadap dan membelakang kiblat. Walakin gharibu au syarriku. Tapi kamu naklah hadap ke arah barat atau ke arah timur. Maknanya arah barat dan timur tu tidak arah kiblat. Untuk orang Madinah pada waktu itu. Kemudian babu jawazil la'ni syaitan fi asna'is salah. Jadi masih lagi bab bercakap-cakap dalam semaya ni. Macam mana laknat syaitan dalam semaya ni? Dan berlindung darinya. Jadi hal ni moga sabit daripada perbuatan Nabi. Tak payah duk bahas lah. Riwayat daripada Abu Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ifrit. Ifrit ni daripada perkataan ifr. Jadi kotor, keji, khabas. Jin ifrit. Itu panggil jin ifrit. Iblis tu hak bapak dia. Iblis. Orang lain tu jin lah. Syaitan tu sifat. Ifrit ni sifat dia khabis tu. Riwayat daripada Abu Hurairah, ifrit ni daripada jin. Daripada jenis tak nampak. Ja'ala yaftiku alayya al-bariha. Dia mula cuba untuk mengganggu aku, maknanya menyerang. Mengganggu aku, menyerang aku dalam semaya al-bariha malam tadi. Untuk memutuskan solat aku. Maknanya untuk menghalang aku khusyuk
dan bermunajat dengan Allah Ta'ala dalam solat. Wa inna Allah amkanani minhu. Allah Ta'ala memberi kuasa kepada aku untuk pegang dia. Faza'adtuhu. Maka aku cekik dia. Laqad hababtu, aku benar-benar mahu menambaknya, ikat dia. Di tepi tiang salah satu daripada tiang-tiang masjid ni, sehingga kamu pada waktu pagi esok, kamu boleh tengok. Semua kamu boleh tengok. Lepas tu dalam riwayat satu lagi ni, sampai budak boleh, mana dia? Yal'abu bihi wildanu ahli Madinah. Bila dia tambak tu budak boleh buat main dia. Bila ditambak. Kemudian aku teringat doa saudaraku Sulaiman, Rabbighfirli wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Jadi aku tengok doa Nabi Sulaiman ni tak adil lah, sebab Nabi Sulaiman pernah minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah ampunilah dosa aku dan kurniakan kepadaku satu kerajaan yang tidak sewajarnya diberikan kepada mana-mana orang selepas daripada aku. Jadi Allah Ta'ala kurniakan kerajaan untuk Nabi Sulaiman ni, dia boleh menguasai jin, syaitan. Jadi Nabi tak salah kalau Nabi buat tu. Jadi seolah-olah doa Nabi Sulaiman tu tidak makbul lah. Ataupun itu bidang kuasa Nabi Sulaiman. Dia tak sih. Sebab la yang bagi li ahadin min ba'di. Ada orang ajar doa ni. Tapi doa ni bukan untuk doa kita amal. Ada tunggu. Kena ambil doa bini seorang dulu. Dia doa ni dah. Doa ni lepas daripada walaqad fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursihi jasadan thumma anab. Manakala kita kaitkan hak Nabi Sulaiman kata la atufanna lailah, aku nak jajak habis. Jadi hak tu ada bini ramai dah sebelum doa ni. Tapi kalau ikut ayat ni, maknanya waktu ni kerajaan Sulaiman tidak stabil lagi. Tak stabil. Walaupun dia mewarisi kerajaan daripada Nabi Daud, tapi kerajaan dia tak stabil lagi. Lepas dia doa ayat ni lah, barulah dia dapat menguasai jin apa semua. Lepas tu barulah dia dapat menguasai sabak tu. Itu dari segi tertib dia. Apapun doa Nabi Sulaiman ni untuk dia lah. Tapi kalau kita nak doa boleh, Rabbi fili wahabli mulkan yang barili boleh. Kerajaan yang sesuai bagi aku. Jadi di sini Nabi mengakui ini adalah doa khusus untuk Nabi Sulaiman. Hatu Rabbi qad ataitani. Engkau telah beri. Bukan minta. Itu nida tanda syukur. Minta kerajaan boleh, tapi hak ni la yang bagi li ahadin min ba'di dengan qaid ni. Jadi Nabi melihat termasuk di bawah makna la yang bagi li ahadin min ba'di ni, kalau boleh kuasai syaitan. Jadi boleh kuasai syaitan tu, itu hak Nabi Sulaiman yang Allah Ta'ala berikan. Jadi sebab tu Nabi tak say. Tapi kalau tengok konteks ayat tu, itu khusus tu. Sebab ada ancaman azab tu. Mana kalau turun tak beriman, berat kena azab. Tapi sekadar Allah ma'anzil alayna ma'idatan minas sama', sekadar gitu asal tak ada masalah. Jadi ucapan Nabi di sinilah yang mentaksiskan, mengkhususkan bahawa ini hanya doa untuk Nabi Sulaiman. Jadi hak lain nak doa tu kena tengok siap lah. Siap apa-apa pun siap tu penting, konteks. Allah Ta'ala mana dia diusir, dia jauh daripada aku dalam keadaan hampa, dia gagal menggugat aku. Jadi doa-doa yang ada dalam Quran tu kita tengok mana sesuai lah. Macam Allah maftah bainana wa baina iftah bainana tu, doa berat tu, bukan jalan. Mana keputusan Allah Ta'ala mengazab, bukan dilapaikan hati, bukan hati tak. Ni ya Allah, butakanlah mata mereka tu, tak nampak mereka bulan. Tu telajak lah menggunakan benda-benda lagu ni macam ni lah. Macam kita ngundi ni walaupun guna pen ni macam guna pedang. Tu tak kena lah. Tak serupa guna pedang dengan guna pen ni. Jauh. Kias ma'al farid. Jadi biar munasabah lah kita berjuang Islam dalam rangka demokrasi. Kita kena tahulah setara mana. Kalau kita berjuang dengan jihad, janganlah kita nak bandingkan cara sahabat berjuang dengan mati, dengan pedang apa, dengan kita dengan pilihan raya demokrasi ni. Jauh lain. Tak serupa. Jangan kiaskan. Jangan kias.
Jadi konteks berbeza. Sebab kita kata lawal tu pun macam musyrikin Mekah tu. Dalam riwayat satu lagi ni, fada'atuhu dengan dal. Tadi faza'atuhu. Kalau dengan dal mana tolak. Yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Pada hari mereka itu ditolak. Jadi kalau za'atuhu mana aku cekik. Itu beza lafaz. Jadi ini perbuatan mana Nabi cekik ni, maknanya Nabi bergerak dalam semaya tu. Jadi ada beberapa perbuatan itu dibenarkanlah dalam semaya. Contohnya untuk keselamatan diri kita. Kemudian riwayat daripada Abu Darda. Rasulullah SAW berdiri. Berdiri salat. Kami mendengar baginda mengucapkan Allahu a'udzubillahi minka 3 kali. Aku berlindung dengan Allah dari engkau. Mana daripada syaitan. Summa qala al'anuka bila'natillahi tammah 3 kali. Aku melaknat. Maknanya ta'awuz susah. Itu memanglah disyariatkan. Baca dalam semaya tu. Cuma di sini Nabi baca laknat ke atas syaitan. Boleh. Cuma kita ni laknat syaitan ni tak payahlah. Sebab kita tak nampak. Tu cerita lain tu. Tu tak ada pasal-pasal. Ni mai tengah ganggu Nabi. Cuma mazhab Syafi'i, Imam Nawawi sebut, orang ini ada kemungkinan Nabi laknat ni sebelum daripada diharamkan percakapan. Sebab dalil dia berdasarkan kepada hadis tadi, Nabi sebut, inna hazi salah la yasluh fihi syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Jadi melaknat tu tak boleh. Itu kalau kita mengambil kira sejarah bagi hadis ni. Padahal ni sebelum daripada pengharaman percakapan. Tetapi ada juga yang berpendapat bahawa ini keadaan bila mana syaitan itu mengganggu. Maka kalau kata Nabi nampak. Kalau kita sendiri terganggu, maknanya syaitan mai kata kita. Jadi kita pun baca lah anak ni. Masih lagi dibolehkan. Kira-kira gitulah. Tapi hadis ni bukan hadis perintah. Hadis ni masih lagi hadis fi'li, bukan hadis qauli, arah daripada Nabi. Ta'awuz tu ada, tapi hadis perintah laknatlah syaitan dalam supaya kamu kalau kamu waswas. Ada. Tapi itulah hadis ni hadis fi'li, sekadar perbuatan Nabi. Jadi tidak diluaskan. Kemudian Nabi menghulurkan tangannya seolah-olah mencapai sesuatu. Mana nampak pada Nabi ni? Mungkin kalau kita kaitkan dengan hadis apa dia tadi? Hadis Abu Hurairah tadi, hak Nabi Allah tu Nabi cekik lah. Jadi kami bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan dalam salat sesuatu yang tidak pernah kami mendengar kamu mengucapkannya sebelum itu. Jadi kami melihat engkau menghulurkan tangan engkau. Nabi kata, adu musuh Allah iblis. Bapak syaitan mari ni. Datang dengan syihab, meteor api ni. Dia nak mari letak di wajah aku. Aku pun berlindung dengan Allah Ta'ala 3 kali. Kemudian aku melaknat dia. Dia tidak mundur. Patut aku nak cekik dia tu. Nak tangkap dia. Demi Allah, kalau tidak kerana doa saudara kami ni Sulaiman, tentu esok tu dia ditambak. Budak-budak boleh buat main dia. Maknanya hak ni hak laknat ni, maknanya kita nampak di sini lebih kepada perbuatan Nabi, tidak diumumkan. Ini panggil waqi'atul hal, la umumalaha. Jadi hak ni bapak iblis mari ni, ifrit. Kemudian babu jawazi hamlis sibyan fi salah. Bab harus mendukung kanak-kanak dalam solat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Qatadah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat dalam keadaan baginda mendukung Umamah binti Zainab binti Rasulullah. Anak Zainab dengan Abil As Ar-Rabi'. Jadi bila baginda bangun, Nabi dukung dia. Bila Nabi sujud, Nabi letak. Sebab kalau sujud dengan budak tu, pas budak-budak nonggeng. Jadi letak dia. Jadi hak qala Malik Na'am tu, hak ni. Yahya bin Yahya kata, aku tanya kepada Malik, hadasaka Amir, benarkah Amir itu menceritakan kepada engkau sekian-sekian ni? Jadi Malik kata, ya, na'am. Takut kita peling. Yahya kata Malik na'am tu bagaimana? Sebab dia bermula dengan wa haddatsana Yahya bin Yahya qala qultu li Malikin haddasaka. Yani ahaddasaka Amir. Dia periwayatan ni dia tanya tu guru. Jadi Umamah ni cucu Nabi, iaitu anak Zainab, anak Nabi paling tua sekali. Dia berkahwin dengan Abul As bin Ar-Rabi'. Jadi Abul As Ar-Rabi' ni orang Yastir lah.
dia apa dia pernah ditawar ke? Anak siapa dia kalau tidak dengan anak Khadijah? Syiah hok kata Zainab ni tidak anak Nabi dengan Khadijah, dia kata anak dengan Halah, Abu Halah. Jadi Zainab ni anak Nabi hok paling tua. Jadi Fatimah hok paling muda. Cumanya Umamah ni lepas daripada Fatimah wafat, Sayyidina Ali pergi nikah dengan dia. Lepas tu Sayyidina Ali mati, dia nikah dengan Mughirah bin apa tengok dah. Mughirah bin apa. Jadi Sayyidina Ali nikah dengan dia ni lepas daripada wafatnya Fatimah. Jadi Abul As ni dipuji oleh Nabi ni sebagai menantu yang baiklah. Sebab walaupun dia ditawar dalam perang Badar, patut tukar. Nak tebuh Abul As tu Zainab At-Takalum. Lepas tu Zainab hijrah. Abul As balik ke Mekah. Duduk Mekah tu dia tak nikah dengan siapa-siapa. Setia dia kepada Zainab. Kemudian dia masuk Islam, hijrah. Jadi pergerakan akak budak letak budak ni beres, boleh. Ini dalam semaya fardu. Kalau dalam semaya sunat lebih-lebih lagi lah. Cuma tak timbul lah. Dia pakaian dia gapo, dia najis atau tidak najis dia. Atau kita pakai zahir. Pakai zahir. Dalam riwayat satu lagi ni, Nabi letak atas bahu dia, atik. Bila mana rokok, Nabi letak. Bila bangun daripada sujud, Nabi dukung balik. Tapi Tok Imail ni tak boleh buat lagu ni. Dia kena tinggal anak rumah, jangan duduk bawa lah. Kemudian babu jawazil khutwah wal khutwatain fi salah. Tahu cari tak? Ada. Allah.